Ada satu kemalangan pula dah. Kemaluan mangsa putus dan hilang. Mu ni reka sungguh. Maka mangsa nak buat pembedahan plastik untuk ganti kemaluan. Lepas sedar, mangsa terkejut kerana melihat kemaluan lebih besar dan lebih panjang dari asalnya. Adakah kena ubah balik atau biarkan saja sambil tersenyum? Mu ni reka semua lah. Mu cari pasal. Kira orang marah kat aku ni. Tak jawab orang marah, jawab lagi orang marah. Betul tak? Dia gini. Yang pertama, halal atau tidak perbuatan kita membuat anggota baru. Kena sedar. Dalam masalah ini ada dua tujuan. Yang pertama, merawat. Yang kedua, kosmetik, menambah kecantikan. Kalau merawat, hukumnya harus. Kalau kosmetik, tujuannya haram. Kena faham waktu dulu. Baby lahir, bibirnya terkoyak, rabik. Tak bibir rabik, baby beranak. Suming. Terengganu panggil rabik. Jadi dia buat pembedahan plastik, sambung bibir. Itu dimasuk merawat. Bila merawat, Nabi larang tau. Yang ada dalam hadis, Nabi suruh, tadawau wala tatadawau binajisin. Rawatlah, berobatlah, tapi jangan dengan benda-benda yang najis. Oleh kerana itu ulama-ulama mutaakhirin fatwa harus. Syekh Salim Alwan, Mufti Australia harus. Lajnah Fatwa Oman harus. Syekh Dr. Ali Jumaah harus. Itu merawat. Yang tak boleh, bibir okey, nak lagi cantik, buat pembedahan tambahan yang berubah daripada asal, haram. Bibir bini comel dah. Pergi Singapura buat nak jadi bibir macam Angelina Jolie. Dicongak lagu tu. Haram. Jadi bila kawan ni kemaluan terputus, contoh maaf, dalam kitab-kitab fiqh dia ada sebut bab ni, dalam bab fasakh nikah. Fasakh nikah sebab kecacatan berlaku pada suami. Suami mana? Maqtu'. Maqtu' apa? Laki-laki yang terpotong ingribatnya. Kemalangan bukan sengaja. Ada kawan jual tebu, jolok dalam mesin. Tebu kan jolok dalam mesin. Tiba-tiba ada lumba basikal lalu. Lumba basikal masuk. Angry Bird masuk. Lagi. Takkan boleh acul lembu habis. Jadi boleh tak rawat? Boleh lah. Pasal Nabi kata tadawau, berobat lah. Yang tak ada obat mati. Tapi jangan binajisin, dengan cara yang najis. Ada riwayat biharamin, dengan kaedah yang haram. Jadi boleh. Tiba-tiba dia buat seperti asal, tak dapat. Jadi lebih besar pada asal, dimaaf. Tak payah takir balik dengan golok jadi kecil, tak ada. Tak payah, faham lagi.